kasut. Okay, jom kita masuk. Ni mula-mula ni bilik nombor 5. Okay, belakang pintu masuk ni ada rak kasut. Dekat rak kasut ni ada dah tulis nombor bilik. Okay. Iron board, depan iron board ni ada peraturan, nanti bacalah untuk rujukan ya. Okay. Ni meja makan, bakul, masing-masing ada bakul. Okay. Ni lorong untuk ke dapur, ada peti ais, ada dapur, ada rak untuk letak lah pasal ada tong sampah. Ni lorong untuk ke dapur. Okay, ni semua lorong ke bilik. Okay, ni gelas dah ada, pinggan dah ada, tak payah bawa lah. Kalau bawa pun mungkin kuali je kot. Kuali pun dah ada. Okay, ni belakang pintu. Rak untuk sabun, mesin basuh. Ini ampayan. Okay, bilik macam biasalah. Bilik 3, bilik 4, bilik 2, bilik 1. Okay, ni tandas.